ada satu lagi video daripada Uncle India ni. Dia cukup marah. Tapi dia ni duk ajak orang undi perikatan. Tapi dia ni Malaysia. PKR. Dia ni bekas PKR. Dia ni cukup marah dekat Anwar Ibrahim. Dia cukup marah dekat Izzah. Kan? Mana pergi plan tindakan kekal untuk masa hadapan kaum India? Bantuan sedekah dari YB cukup tak? Okay, Pak Wan. PMX tak perlu lompat ke sana ke sini seperti kata penyokong PN mencari kerusi selamat. PHK PN ni mencari kerusi selamat pada PRU 16. Kenapa adik Nurul Izzah Timbalan Presiden PKR tidak hadir perhimpunan PH Johor? Adakah disebabkan ayahnya Presiden Parti dan PMX? Okey, ini Uncle ni dia ada dua tau video tak jom kita dengar. Apa yang Uncle ni bebel marah dekat Anwar Ibrahim. Bron, dengar Bron, pedih ni Bron. Salam satu Malaysia. Wah, apa yang saya dapat tahu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mau pergi ke Pandan ke? Tak lah. Mau pergi Batu? Mungkin ada. Atau Tambun? Lebih bagus di Tambun. Tapi Dato' Seri Anwar dulu daripada Potiksen lagi dah pergi Tambun, baik balik pada Permatang Paula. Pasal di sana Nurul kalah. Apalagi dia dimenangkan di parti dimenangkan oleh Presiden. Pasti kita cakap beginilah, dimenangkan. Betul tak? Dimenangkan. Pasal ini parti kan? Parti kleptokrasi. Boleh nampak daripada suami, isteri, semua dah layak lah, anak. Satu ketika kita kata Mahathir kleptokrasi. Mahathir bagi jaga anak utama ni. Selepas tu kita ada kata Lim Kit Siang dan Karpal Singh family. Ini pula Anwar and family. Sekarang tengok apa terjadi. Selepas Nurul menjadi tempat kedua, mesyuarat perhimpunan yang besar oleh PH di Johor. Orang nombor 2 PKR tak datang. Itu Nurul Izzah Tara. Bagaimana ada masalah? Boleh kata isu banyak lah. Dia bukan di dalam negara. Dia luar negara. Dia menjaga apa. Dia bukan dalam kementerian. Bukan dalam kerajaan. Orang nombor 2 parti tak datang, tak ada. Orang nak percaya lagi ke? So sekarang tengok. Pada hari yang sama Ramli, okey, wujudkan satu parti baru. Rusa. Rusa tau. Rusa mata kecil. Tapi PKR mata besar, mata harimau. Kawan saya katalah. Mata harimau. Itu siapa? Tahulah PKR kan. TPR kalau dipusing tengok mata harimau ada. So harimau boleh makan rusa. Tak apa. So bagaimanapun sekarang Rafizi orang tidak boleh sengaja diabaikan ataupun sengaja boleh dilangkah. Ramai yang tak puas hati dalam PKR ni. Ramai, bukan satu-satu. Kalau kita kata ramailah di bawah. Semua parti ada. Dalam Barisan Nasional satu ketiga tengok tamak, sombong. Apa yang mereka dapat. Sekarang tengok Johor besok boleh nampak. Sehingga begitu hilang tempatnya. Barisan Nasional terutamanya UMNO. Barisan Nasional lagi terutamanya MIC. MC apa mereka dapat. PKR pun sama juga. Ahli-ahli PKR. Bukan sombong main. YB PKR, nak jumpa susah. Main kan sombong habis. Seolah-olah mereka diraja. Susah nak jumpa mereka. Susah nak runding mereka. Susah nak minta bantuan dengan mereka. Untuk masyarakat. Apalagi nak dapat temu janji bukan senang. Cakap satu, buat satu. Tak lah, orang sudah tak percaya. Sudah hilang percaya. So maka orang-orang yang gagal, orang-orang yang tak dapat peluang, orang yang tak dapat kedudukan, pasti mereka akan pergi cari parti baru. Biasalah. Okey, so sekarang kita ramai yang kita tengok revisi punya angka keahlian tambah. Setiap hari tambah ribuan. Setiap hari ribuan. Kenapa itu Pak Wan. Itu Uncle banyak marah sama itu Nurul Izzah dan sama Nenwa. Kan? Bron kita. Bron tadi komen. Ludah dia punya muka. Fui. Okey, jom sambung video yang kedua. Daripada Uncle ni. Si Ramli kenapa dia buat parti? Dia tak puas-puas hati. Dia kata apa? PKR. Dia kutuk habis pun PKR. Hari ni pun kata mereka harus nak tukarkan. Mereka tak stable. Mereka ada banyak. Dalam parti pun sesuka hati boleh buat. Dalam parti sesuka hati boleh buat. Takkanlah dalam kerajaan mereka tak buat. Sekarang tengok dalam negara. Di mana pun ada. Benda yang harus diutamakan, hapuskan. Okey, kemiskinan sudah habiskah? Miskinan sudah hapuskah?
Nah, benda yang harus bagi peluang untuk rakyat semua sama. Bagi mereka peluang kehidupan, bukan bagi mereka bungkusan dan poket wang poket. Bukan itu. Mereka nak hidup, rakyat Malaysia nak hidup dengan senang, aman. Adakah? Di mana saja ada. Di mana saja gangsterism ada. Kita tengok. Dia nak cakap dengan apa? Polis, kita jadi bangsa. Nak runding dengan direct, takut menjadi bangsa. So ini kita percaya kerajaan ini akan buat reformasi. Patutlah ramai yang sekarang nak reformasi. Mereka nak reform juga. Mereka nak reform kerajaan ini. So angka keahlian penyokong, sokongan Rafli Amli tambah. Setiap hari tambah. Kita harus nak perubahan. Ramai yang belia-belia yang dulu 1 ke 3 yang mengikut Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka ini akan mengikut Rafli Ramli. Betul tak? Mereka akan ikut. Percayalah. Daripada Barisan Nasional, daripada mana parti-parti saja, lagi ada Perikatan Nasional, mereka nak harus menunggu. PAS pun akan dapat sokongan. Tak percaya disebabkan mereka tak suka dengan orang. Mereka bukan nak cinta PAS. Mereka bukan boleh harapkan PAS sepenuhnya. Tapi mereka dah bosan dah. Mereka tak percaya lagi dah dengan orang. So maka mereka nak undi PAS pun tak hairan lah. You boleh nampak Cina banyak. Tapi masa sekarang Cina pula, undi-undi Cina tetap akan pada DAP. 1 ke 3 kita nampak DAP hilang kesokongan. Tapi yang baru-baru ni, isu-isu baru-baru ni, DAP dapat sokongan penuh. Ni Tony buat isu lah, banyak benda-benda yang babi itu benda lah. Dia orang dapat sokongan, UIC lah, akan dapat sokongan penuh. DAP akan kekal, mana tahu lebih daripada 40 kursi pun mereka boleh ambil. Yang lain, susah. Tengoklah India ni. Kaum India ini pengundi-pengundi di Selangor. Tengok, nampak apa mereka bermula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya kuih haram. Selepas itu cuba menteramkan, cuba menganamkan, menjaga semua orang 20,000. Ini mitra ni untuk seketika. Kita bukan cakap kita tak dapat dana, tak dapat bantuan. Wang mitra ni untuk seketika. Tapi kita kena ada satu sistem yang dasar selama-lamanya untuk membangunkan kaum India. Itu yang harus. Untuk sementara orang kekalkan. Bantuan-bantuan untuk orang India itu sementara punya tu. Itu orang kekalkan selama-lamanya. Dalam dasar mana ada untuk membangunkan kaum India. Untuk membantu kaum India. Untuk at least untuk dalam pendidikan kaum India siapa? Nak blame parti-parti MIC ke parti-parti yang fikir ke dia tak guna. Kita nak satu blueprint yang kekal dalam dasar. Ahli-ahli fikir, YB fikir ada suara ke? Apapun tarak. Semua yes boss. Nak salam Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak salah. Salam nak bagi bunga malai, tak salah. Tapi mintalah satu yang kekuh. Blueprint untuk masa hadapan kaum India. Adakah Datuk Seri? Untuk pendidikan adakah? Mas kekal bagaimana? Nak bagi kota berapa lama? Nak minta miskin seperti mana Tun Sami Ulu kata dulu. Kita harus meminta seolah-olah pengemis daripada Tun Mahathir itu masa itu. Daripada ketua kerajaan mereka itu seolah-olah kita pengemis. Sekarang pun begitu juga. So kita memerlukan satu pemimpin yang boleh menyokong macam Syed Siddiq. Seperti Ramli sekarang cakap banyak kan. Rafizi cakap banyak. Mana Azmin Ali. Kita memerlukan pemimpin muda. Boleh menjaga semua kaum. Bukan satu kaum saja. Apalagi orang masih lagi sama. Tak ubah. You nak ikut saja apa yang dalam sistem ada. You nak ikut saja orang tak payahlah. Semua pokok, semua balik. Sistem pun sudah okey. Kerajaan, kementerian, jabatan pun sudah cukup lah. Dia orang pun ada sistem. Menteri buat apa? YB untuk apa? At least YB boleh suara untuk kita. At least buat perubahan di sana. You orang nak kekalkan sistem itu. Tak payahlah macam inilah. Kekalkan sistem sekarang dah sampai ke hancur macam ini. Berapa lama kita nak bagi bantuan subsidi untuk minyak, makanan semua. Selepas Anwar tak ada subsidi. Habislah semua barang-barang melecut naik. Mampu masa tu. Uncle, ludah dia. Dia punya muka, Uncle. Ludah dia punya muka, Uncle. Itu kasih mau ajar. Ini kali mesti mau ajar itu sama PKR. Oh, tak boleh. PKR mesti mau ajar ini kali. Kawan-kawan semua, ini kali mesti mau ajar. Kasih ludah dia punya muka. Okey, sebagai yang terakhir juga. Aku adalah video-video pendek-pendek lain ni tapi tak apa tu tajuk lari-lari sikit. Last sekali lagi kita dengar uncle ni marah. Kan? Uncle ni marah dan okey, uncle ni cakap video ni pada tahun lepas bulan Mei
sebelum Rafizi Ramli letak jawatan menteri, sebelum dia letak jawatan ahli parlimen. So apa yang Uncle ni cakap, Rafizi buat. Kalau you orang tak suka, you orang cakap dia akan letak jawatan. Now, bila dalam PKR semua pakat-pakat duk tak suka dia, so halau dia keluar lah apa segala bagai, dia letak jawatan lah. Uncle ni, dia punya bacaan dia jadi tau. Dia punya bacaan dia betul-betul Rafizi letak jawatan semua apa jawatan yang dia ada, dan now dia penganggur. Kepada kawan-kawan yang dah tengok video ni, kita tengok sekali lagi. Ini Uncle banyak-banyak marah dan ludah kasih dekat muka. Uncle ni banyak marah. Jom kita layan. Kawan-kawan, bantu like dan subscribe. Tolong undi di ruangan komen. Ini gambar ini Uncle sama ini Rafizi Ramli. Ini dulu punya gambar. Salam sejahtera. Hari ini 26 hari bulan 5 tahun 2025. Ini video khas untuk Nurul Iza. Nurul, this for you. What do you say? Apa yang you cakap? Rafizi sudah kosongkan pejabat dia, sebab itu you nak tanding. Macam mana you orang boleh buat ayat-ayat macam inilah? Macam mana you orang dapat ayat-ayat macam ni yang boleh tipu? Bila masa dia ada letak jawatan, bila masa dia ada kosongkan pejabat dia? Kenapa you tipu dan you nak tanding? Cakap sajalah, bapa saya suruh saya tanding. Sebab bapa saya tak percaya siapa-siapa pun dalam PKR. Bapa saya sudah tak percaya siapa pun dalam PKR, sebab itu dia nak anak dia sendiri jadi timbalan dia. Cakap betul. Kenapa you orang nak tipu pusing-pusing sini? Saya tahu you orang lakon nombor 1 dalam Malaysia. Semua orang pun sudah tahu. Kenapa you orang nak tipu sini, tipu sana? Lepas tu, you orang kira undi you sudah menang. Agak-agak lah. 30,000 orang layak mengundi. Kalau 30,000 layak, cakaplah 5,000 tak undi lah. Pun ada 25,000 undi. You dapat 9 lebih. Rafizi dapat 3 lebih. Baru berapa? 11-12 ribu saja. Yang baki mana? Yang baki biar undi mana? You sudah simpan rumah ke macam mana? MP tak tahu. Dia orang tak tahu kira. Nak tipu macam ini, nak jadi satu kerjaan, nak jadi orang besar, malulah sikit. Malulah sikit. Rafizi tu bukan orang baru masuk tahu. Dia sudah banyak lama dengan you orang. Dia tolong you berapa banyak. Tapi you tikam dia punya belakang tau. You dengan bapa you tikam belakang dia tau. Baru-baru ni bulan 3 bapa you cakap apa? Bagi jalan mudah untuk timbalan presiden. Lepas tu cakap tak payah tanding lah. Presiden dan timbalan tak payah tanding. Lepas tu anak dia sendiri dia kasih masuk. Dia kasih masuk, you pun ikut juga. Lepas tu dia cakap apa? Sebab kalau tak ada itu pejabat kosong. Tengok, you orang punya fikiran you sudah memasuk itu pejabat Macam ini you orang fikir PKR sudah jadi apa tahu? Parti Kianat Rafizi, PKR. Parti Kianat Rafizi. You orang betul-betul you kianat. You ingat tak? Chandra Musafar tu first you orang buat sama dia. Berapa timbalan you orang sudah main? Said Ali Hussein. Tengok, you orang banyak timbalan you orang sudah main daripada dulu. Saya ingat sekarang you orang sudah ubah, sudah jadi kerjaan. Jadi kerjaan pun masih lagi buat itu juga tipu juga. Berapa lama you nak tipu? Lepas tu you cakap apa? Penyokong Rafizi tolong kerja dengan you. Saya penyokong Rafizi. Pui sama you. Ludah lupa muka. Pui. Saya nak kerja dengan you. Saya, kawan-kawan saya yang setia dengan kita, dengan Rafizi, tak akan kerja dengan you orang. Kita tak ada apa, faedah pun tak ada dengan you orang. Kita tak akan kerja lah. Pui. Tak malu ke you suruh kita mari kerja dengan you? Tak malu? Tak rasa segan ke you orang? Lepas tu you cakap apa? Kalau saya menang, saya akan cakap dengan papa, tengok kes Azam Baki. Kenapa? You tinggal di awan, dia tinggal di darat. Ataupun bapa you tinggal di awan, you tinggal di darat. Tak boleh jumpa lah. Lepas tanding menang baru boleh jumpa.
Agak-agak lah kau jangan membodohkan semua orang. Lepas tu you cakap sama orang India apa? Saya akan tengok. Saya nak tanya you lah. Sejak ada parti ya, PKR ni ya. Apa you orang ada buat satu kebaikan untuk India? Cakaplah. Satu kebaikan untuk kaum India. You cakaplah. Saya nak cakap satu kalau Pakatan Harapan, Cina ada DAP. Cina, Melayu, you orang ada lah. India tak ada parti tau. Dia orang harapkan PKR saja dengan you orang. Dia orang setia dengan you orang. Dia orang keluar daripada MIC, keluar daripada MyPP, sana semua mari ikut you orang sebab you orang akan setia. Tapi you orang tikam belakang punya kaki lah. Bapa, anak sama you orang tikam orang punya belakang. Tapi yang sakit tu Rafizi lah. Kita rasa sakit sebab saya tengok orang lain saya tak peduli lah. Ada tengok ke tak tengok, you boleh tengok sebiar gambar sana ada tahun berapa punya. Kali pertama. Okey, itu video yang pertama. Sambung. Kalun masa tu. Saya suruh angkat file ikut dia. Sebab itu saya tahu macam mana orang dia. Dia tak boleh tunduk sama you. You nak selo-belo nak jadi ular. Rafizi, no way. Kalau itu hari tak ada invoke, you orang tak jadi kerjaan. Tak ada ayuk Malaysia, you orang tak ada jadi kerjaan. There is nobody capable lah. Siapa cakap? Safudin Nasution mengaku dia pun mengaku dia cakap tiada siapa dalam PKR boleh ganti sama Rafizi Ramli. You fikirlah. Dia ada hati perut lah. Walaupun dia mari dari mana saya tak tahu lah. Tapi dia ada hati perut lah. Ada cakap. Tapi you orang boleh wah, Refo masih. Refo dah basi dah. Mana dah masih lagi? Basi. Refo basi. You orang dah bagi peluru pada semua orang di Malaysia sekarang untuk tembak parti ini. Parti Kianat Rafizi. Lagi you boleh tunjuk muka you dalam berita sana lagi nak action sikit ke? Malulah. You kena malulah. You kena malu dengan anak you. Anak you bila besar kalau dia dapat tahu mak saya macam ni tikam belakang kawan sendiri dia akan rasa malu di sekolah tau. Mesti bila dia pergi sekolah orang akan cakap, you tahu how your mother come to power? She step back your own friend, your mother's friend, the person who helped your mother when we were children, we were babies, your mother only help. You know, orang akan cakap. Kalau saya hidup saya akan cakap lah. Mana sekolah saya akan cari, saya akan cakap. Jangan percaya ini orang semua ini keluarga tikam belakang punya. Dia orang pakar tikam belakang. Tapi yang nak ikut you dan barua-barua yang peka tu saya tak peduli lah, itu suka hati dia orang lah. Tapi you jangan panggil kita ahli ahli yang ikut Rafizi, you jangan panggil There's no way kita nak mari dengan you Jalau Sarawak Jalau, mana undi dia? Berapa banyak you orang nak tipu? You orang belanja 16 juta untuk beli mesin untuk tipu Rafizi kan? You orang beli itu mesin duit cukai kita 16 juta untuk tipu sama Rafizi. You orang belanja banyak tu ke? Duit. You cakap saja sama Rafizi lah. Tuan Rafizi, kita tak mau you lagi tolong letak jawatan boleh. Dia akan letak jawatan lah. You jangan malukan dia. You cakap dia akan dengar lah. Itu gentleman lah, bukan macam you paria tau. Bukan macam you orang Dia gentleman. You cakap sama Rafizi Rafizi, kita tak mau you lagi lah. You tolong boleh letak jawatan. Dia akan letak jawatan. Dia tak akan mari. Dia gentleman lah. You orang tak rasa ke dia naik lori pergi satu Malaysia dulu? Macam mana punya orang you orang You orang makan nasi ke apa? Tak rasa guilty langsung lah you orang Ayo, kesian sama dia lah you orang Ini karma. Saya doa pada Tuhan Ini karma tak akan lepas you orang. Bukan you saja, 7 keturunan you akan nangis. You akan tahu. Masa itu you akan tahu rasa macam mana kita rasa. Kita penyokong tegar. Penyokong tegar PKR dulu. Sekarang sudah jadi Parti Kianat Rafizi, PKR. UMNO pun tak apalah. Bersatu pun tak apa. PN tak apalah. PAS pun tak apalah. Tak macam you orang lah. Dia orang tak tikam orang jadi tahu. You orang tikam orang baru nak jadikan. Betul, sakit betul. Parti yang paling teruk punya parti lah, PKR. Kalau masih lagi you, orang ikut you, saya pun tak tahu apa nak cakap. Okay, thank you. Jahannam you orang. I curse you all. Jahannam.
Ya, Jahannam. Okey, ini aku tak pastilah video yang sama ke video yang kedua yang ketiga dia. Sebab aku takut aku tersilap. Salam sejahtera. Hari ini 26 hari bulan 5 tahun 2025. Okey, jap. Aku ulang balik yang awal. Ya, sekejap Sekejap. Salam sejahtera. Hari ini 26 hari bulan 5. Video yang sama jugalah. Okey lah, itulah daripada uncle ni. Dia bagi tahu lagi Rafizi, kalau you orang tak ada suka, you orang cakap lah dia boleh letak jawatan. Now sekarang tengok apa uncle tu kata jadi. Kan, hang tak suka kan, ahli parlimen pun dia lepas, dia bagi balik dekat hampa semua. Ambil. Nak sangat pandai nak ambil. Zafrul ambil. Tunggu kepala bapak lagi. Okey. 2025. Okey. Silap. Okey, sebagai video yang terakhir, aku terjumpa dekat YB Sharlina. YB Sharlina ada satu. Okey, terakhir, last. Kepada rakyat-rakyat Pandan, jangan terkejut tau. Jangan terkejut kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengumumkan sesuatu. Jangan terkejut. Ulasan dan fikiran terbuka, bukan cara macam penuh dendam dan adu domba. Okey, ini adalah YB Sharlina. Okey, sebagai video yang terakhir, YB Sharlina ada keluarkan video selepas YB Rafizi Ramli dan Nik Nazmi melepaskan jawatan menteri. Ini video ni lama ni. 28 Mei 2025. Bukan ahli PKR. Saya bukan ahli PKR. Tetapi saya bersolidariti dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani saya. Sejujurnya saya cukup bangga dengan saudara Rafizi dan juga Nik Nazmi yang teguh berpegang dengan prinsip mereka. Kerana prinsip dan keadilan, mereka sanggup lepaskan jawatan menteri. Bukan senang tau untuk sesiapa nak lepaskan sebuah jawatan yang dipenuhi dengan kelebihan. Hanya mereka yang berprinsip dan teguh dalam perjuangan sahaja yang orang kata mampu lakukan perkara ini. Mereka berdua naik menjadi menteri perform dan mereka turun dengan penuh bermaruah. Saya Okey. Hang bayangkan gaji 100,000 Rafizi Ramli tinggal tau. Gaji hampir 100,000. Gila. Kan? Kalau aku pun fikir 5-6 kali tau. Kalau aku lah. Kalau Allahualam kan. Minta Allah kuatkan prinsip keimanan dan ketakwaan. Kan? InsyaAllah takbir. Okey. Tengku Zafrul Sindi, parti baru kena tunggu 20-30 tahun baru boleh jadi PM. Dia paguh dalam bersatu hanya perlu beberapa tahun saja jadi Perdana Menteri. Jika Zafrul nak jadi PM, jangan amalkan budaya, kempil bakul makanan, lagak pomen dan tukang baiki aircon. Okey, hampa tahu dah. Okay, tadi pun aku survey juga kan. Survey juga kan. Okey, ni Tengku Zafrul. Wow, kan bakul penuh nak ambil hampa. Macam mana nak ambil hati orang-orang Cina, orang-orang India? Sakan. Okey, kita tengok daripada malam program tu kita macam kita nak tanya. Okey, ini adalah program yang baru ni. Dia pun tu, kita juga semua tahu bercakap itu mudah, membuat janji itu mudah, yang susah adalah melaksanakan tanggungjawab hari demi hari dalam senyap, tanpa tepuk suara, tanpa retorik, dengan fokus kepada keberhasilan untuk rakyat dari segi peluang dan pekerjaan. Itulah tanggungjawab sebenar yang kita pikul sebagai pemimpin pejuang rakyat. Itulah komitmen yang tidak boleh kita palingkan. Tuhan tak ada jawatan, barulah hang bercakap soal ni, barulah hang buat poster soal ni kan. Waktu dah tak ada apa-apa, memerlukan jawatan, memerlukan tempat. Sebab bila jadi senator, gaji berpuluh ribu nak abang pi. Kan? Pintu kereta pun orang tolong buka. Kan? Rumah pun mungkin orang tolong cuci. Sekarang bila dah tak jadi senator, bila dah habis tempoh, susah. Lepas tu pula, kenalah berusaha untuk dapatkan jawatan penuh. Jadi ahli parlimen. Barulah aku tak ada tempoh. Selagi mana aku jadi ahli parlimen, selagi itulah aku boleh jadi menteri. So insyaAllah boleh jadi Perdana Menteri. Usaha tu kena ada. Okey, contoh macam tu lah kan. Okay, jadi Zafrul ni program yang malam baru ni,
kan. Bersama dengan Amir kan. Nurul Izzah sibuk sangat. Dia bukan ahli parlimen pun sibuk ya amat. Okey, inilah kan program dekat Pandan. Program dekat Pandan. Ni kita boleh kata AKA Ceplos lah. Lepas tu pula aku pasang dekat TikTok. Depa keluarkan video ni. Okey, siap mana. Banyaknya. Okey, hampa boleh bandingkan lah antara Rafizi bila dia dah habis program dia tu. Kan, orang yang duk berterabak, tunggu beratok, duk nak hadap dengan Rafizi dengan Zafrul. Okey, tengok sebab ni duk ada lagu. Okey, tengok ni Okey, inilah dia antaranya. Okey, kalau hampa dengar kan, okey jap. Wah, banyaknya. Okey, korang. Wah, banyaknya. Oh, banyaknya. Nampak AMK dia. Duduk dia lagi baca tau. Okey, korang. Satu. Satu. Lepas tu hak ni. Okey, cuba hampa tengok. Bila hampa duk buat gegen Ceplos, duk buat gambar kancil, tukar gambar-gambar babi, orang lain pun pandai juga mah. Orang lain pun pandai juga buat bendera PKR, bubuh babi, lepas tu letak wajah individu lagi, orang lain pun pandai. Nampak? Orang lain pun pandai nak buat ni. Jadi beringat, duk nak hina orang, duk nak cerca orang, duk nak aibkan orang, beringat. Okey, jap. Okey, lepas tu jom kita pergi ke Zafrul punya ni balik. Kita pergi dekat Zafrul punya page balik. Bakui saja nak ambil gambar. Bakui saja. Okey. Ini pergi surau semayang jemaah lah apa semua kan. Tu. Okey, lepas tu pula dia pergi jogging ke maraton ke mana ni. Kan? Okey. Lepas tu bermulalah. Kan kita nak tanya jugalah peruntukan duit ni siapa bagi ni? Bila Rafizi dah tak jadi ahli parlimen baru turun peruntukan kan? Main mana ni? Tu Pandan Jaya. Rafizi pun tak boleh buat macam ni. Kan? Tapi Zafrul banyak, hampa tengok berah berapa banyak tu. Berapa banyak beras tu kan? Peruntukan ni adakah special daripada PMO? Adakah peruntukan ni special yang diturunkan daripada Perdana Menteri Office? Okey, ini pula lain pula tempat. Pergi dekat China pula. Orang China ni senang je. Lu bagi wa angkat, undi wa tamam dulu dia duk kata ayat tu dekat PAS dengan UMNO. Lu kasih wa angkat mah. Apa lagi mah makan punya mah orang kasih kita angkat lah. Itu macam. Okey, dia buat program makan meja bulat-bulat tu. Kan kita nak tahu jugalah kan dia ambil mana peruntukan tu, adakah duit sendiri kan? Adakah duit sendiri nampak ni tu. Sumbangan Aidil Adha, lembu korban. Nak ambil gambar. Siap ada lumbu lagi, lumbu. Lepas tu siap ada bekas puasa sebab tu lah ni orang duduk perali dah. Orang duduk sindir dah. Kan waktu Rafizi jadi ahli parlimen pun memanfaatkan daripada segi-segi projek-projek keperluan, tapi macam mana? Tak apalah, pandai-pandai lah dia nak jadi ahli parlimen. So sebagai yang terakhir, okay, sekejap aku nak pergi dekat aku punya page. Okay, yang terakhir sebab ada orang keluarkan kenyataan ni. Okay, ini kira sebagai penutup aku punya live lah. Okay, Kamil Munim ada mengeluarkan kenyataan. PKR makin kuat tanpa Rafizi Ramli. Wow. Kamil dakwa PKR semakin kuat tanpa Rafizi Ramli dan Nik. Aku nak muntah Habib. Siapa dia percaya Bron? Hang percaya Bron? Ni kawan-kawan kita Zaini, Ahmad Mustaqim. Hang percayakah Sabri Dolah? Tengok Bron geram sangat dekat Sabri Dolah. Kan? Kami dakwa PKR semakin kuat tanpa Rafizi dan Nik. Betul tak? Okey, arus Malaysia. Gelombang keluar parti yang dikaitkan dengan Rafizi dan Nik langsung tidak menggugat kekuatan PKR, malah parti itu mendakwa terus kekal kukuh walaupun diasap pelbagai spekulasi sejak kebelakangan ini.
Kata pemuda PKR, kami Munir menegaskan tindakan beberapa pemimpin meninggalkan parti bukan sesuatu yang luar biasa kerana PKR sudah lama melalui pelbagai badai politik sejak penubuhan. Menurut beliau, PKR pernah berdepan dengan krisis jauh lebih besar episod Langkah Sheraton pada 2020 yang ketika itu hampir melumpuhkan parti. Namun akhirnya PKR bukan sahaja terus bertahan, malah berjaya kembalikan bentuk kerajaan selepas PRU 15. Kami berkata, akhirnya akan membuat penilaian sendiri terhadap sesiapa yang benar-benar istiqamah dan dalam perjuangan siapa yang memilih haluan berbeza. Beliau turut menepis dakwaan kononnya tindakan Rafizi dan Nik keluar parti serta mengambil alih parti bersama, memberi kesan besar kepada kekuatan PKR khususnya sayap pemuda. Katanya gerakan parti di akar umbi berjalan seperti biasa, malah jumlah keahlian baru terus meningkat dari masa ke semasa walaupun pelbagai naratif cuba dimainkan pihak tertentu untuk menggambarkan PKR sedang retak dalam masa yang sama, kenyataan kamil itu dilihat sebagai isyarat jelas bahawa PKR tidak mahu terus dibayangi pengaruh Rafizi walaupun bekas Timbalan Presiden parti itu masih mempunyai penyokong tersendiri. Situasi ini sekaligus membuka babak baru dalam politik negara apabila perang pengaruh antara PKR dan bersama dijangka semakin panas menjelang pilihan raya akan datang. Okey. Umum mengetahui cabai-cabai sya'aleh habis. Cabai-cabai sya'aleh. Kenyataan. Okey, inilah tadi yang aku inilah ini panjang. Okey. Oh, ini Kota Samarahan. 1 April 2026, bulan lepas punya. Mengumumkan meletak jawatan serta-merta. Ini Kota Samarahan dekat Sabah. Meletakkan jawatan Kota Samarahan. Okey, ini ini yang kawan Iswaldi tu. Video yang aku bawa tadi yang dia respon dekat Zafro ni. Okey, dia ni owner dia ni. Ni hak yang tengah-tengah angkat tangan tu. Dialah ketua cabang. Okey, satu. Lepas tu pula ini Syed Shah. Okey, ini hari ni. Ini yang hari ni. Nampak gambar. Tu dia. 21 AJK pimpinan wanita PKR cabang Shah Alam umum keluar parti. 21 AJK seperti mana yang aku share, kawan-kawan yang mana baru masuk dipersilakan tengok daripada awal. Aku share setiap seorang ahli jawatan kuasa wanita ke laki ke AMK ke apa semua yang melepaskan jawatan keluar daripada PKR. Pergi mam. Okey, lepas tu pula kan. Okey. Tak apa, soal parti bersama ni baru-baru ni adalah fitnah satu mengatakan Rafizi Ramli ambil alih parti bersama dengan membayar 8.5 juta. Itu adalah satu fitnah. Tengok siapa dia repost. Tengok betul-betul siapa dia repost. Nampak tak siapa dia repost? Fahmi Fadil repost fitnah tersebut. Jadi Faizal Rahman pun geram. Kan? Fahmi Fadil, menteri 6 ke 7. 6-7. Hanya pandai nasihatkan ahli parlimen lain. Tak pasti jangan kongsi. Tapi itulah sendiri. Tapi dia tu sendiri sebarkan fitnah. Desperate sangat dah PKR sekarang. Koyak habis dengan bersama. Tak cukup ceplos-ceplos PKR buat fitnah. Menteri PKR pun join sekali sebar fitnah. Kalau teringin jadi ceplos menyebar fitnah, letak jawatan je lah Fahmi. Dan aku mengharapkan untuk pilihan raya akan datang, Lembah Pantai tolong tukar orang lain. Aku merayu sangat-sangat kepada Lembah Pantai. Aku tahu cara dia, budaya dia, semua yang aku dah cakap sebelum ni, aku tahu cara dia. Kan? Lembah Pantai, kalau boleh Jem Chai masuk. Jem Chai tu lebih bijak daripada Fahmi lah. Jem Chai tu dia dapat merencana waktu dia duduk di bawah Kementerian Ekonomi, dia dapat fikir, dapat berhubungan apa semua ni, pelaburan lah apa segala bagai dia merencanakan. Dia termasuk juga di bawah RMK, di bawah dasar-dasar negara yang baru, formula-formula yang dibawa oleh Rafizi, sebahagiannya ada jasa daripada Jem Chai. Aku setuju sangatlah. Rafizi, tolong hantar Jem Chai lawan dengan Fahmi, kasih tutup rapat. Dan siapa dia yang akan bertembung dengan Anwar? Pastikan kalahkan Anwar. Tak boleh. Kita lawan sungguh sebab sebelum ni hang tunggang soal prinsip. Tapi bila dah dapat kuasa, prinsip entah ke mana, malah wujudnya kompromi. Itu yang kita tak puas hati. Cerita soal reformasi perubahan. Azam Baki Haram tu pun hantar dulu flip-flop.
Dulu flip-flop punya nak pertahankan kerajaan sebelum-sebelum tu. Bermula Najib, Muhyiddin, Ismail, barulah Anwar sambung kontrak lagi. Kononnya dengan alasan dia lah paling berani. Itu yang orang geram tu. Cerita dia. Itu